Sebab yang wajib kita puasa Ramadan lagi ialah sabit melihat bulan Ramadan. Sabit di sini mana tetap melihat bulan Ramadan pada hukum syar'i, pada hukum syarak. Syarak-syarak ni hakikat dia ialah Allah. Nabi yang buat datang ni majaz saja. Hukuman daripada Nabi, bukan hakikat tu. Tapi Nabi ambil daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala hakiki, Nabi majaz, pinjaman sahaja. Orang panggil hukum syarak. Yakni hak kata hukum syarak ni sabit di sisi qadhi. Mana dia qadhi kata memang betul. Macam tu. Pada qadhi ni kena betul sungguh. Kena amanah. Kena jaga. Amanah qadhi ni. Pasal kalau sebut amanah ni memang berat. Amanah ni dia tu ke dunia. Allah Ta'ala lintangkan. Allah Ta'ala berikan kepada langit. Allah Ta'ala bagi kepada bumi. Suruh bawa amanah ni. Bumi bawa amanah. Allah Ta'ala bagi kepada gunung gadang. Suruh pegang amanah ni. Dia pun dia tak mau. Jadi dahsyat sungguhlah amanah ni. Pasal tu Allah Ta'ala kata, Inna arabna. Sesungguhnya kami, kata Allah, arabna, kami lintangkan. Kami berikan al-amanata akan amanah. Al-samawati di atas langit. Wal-ardi dan bumi. Wal-jibali dan gunung ganan. Fa'abaina, maka enggang mereka itu. Tak mahu. Mana kerja amanah ni kerja berat. Tak kira daripada kecil sampai ke atas. Mesti kena ada amanah. Kalau kata suami pun kena amanah. Kena jaga isteri dia. Kena jaga anak dia. Pasal itulah suami-suami, bapa-bapa nak bagi anak dia berkahwin dengan satu orang, apa kena tengok? Jangan bagi pada orang fasik ni. Ni, hak tak semayang, hak tak apa ni. Pasal masyarakat nikah tu, anak kita, kita wali ya. Tengok orang dulu. Bukan tak boleh. Orang kaya boleh, orang kaya tak ada masalah. Tapi orang kaya yang selalu, yang ada semayang, yang ada bagaimana, yang ikut perundangan syarak. Orang miskin pun suka. Tapi kebanyakan dia orang kaya ni, orang muda-muda bayar. Dia sibuk. Jadi jaga sungguh. Bapak-bapak tu, anak perempuan dia tu kena bagi kepada satu orang. Dia kena tempat dia. Tu amanah kena jaga anak. Ni bagi anak perempuan kepada jengkreng punya orang. Kaki nombor 13, 14, 21. Tadi kan nombor. Amanah tu. Pasal masa kita jaga anak kita didik sungguh. Lepas tu kita bagi pada satu orang. Satu orang buat kat nikah. Lalah kali anak kita sudah nikah dengan adik. Anak kita daripada pakai tudung, pakai baju kurung, pakai jubah, pakai tudung rambut, tiba-tiba tak ada. Apa yang ada amanah tu? Kena jaga sungguh. Walaupun anak kita dah nikah dah, memang dah yang tanggung dosa anak kita suami anak kita lah. Masa anak kita belum nikah lagi, anak dara 18, 19 tu, semua tanggung di atas kita. Kena jaga. Pasal tu ada maksud dia masa akad nikah tu. Masa akad nikah tu macam ni. Hak tu lelaki dia akad nikah tu. Pasal tu masa akad nikah mak kahwin tu biar jangan
mahal dulu. 10,000 silver satu. Baik aku beli lori. Lori eno. Sekeheng, 7,000, 5,000 ke apa? Lewat kat pasir. Tak dulu. Ni 10,000 tak salah. Harga misli. Harga yang seumpama. Tak ada masalah. Ni murah. Tapi jangan kata berapa nak bumi kau. RM8 apa? Oh, gila tu. Dia kata pada hak tu. Tapi murah. Pasal tu lelaki dia tu. Masa kat nikah jadi nanti kita ya. Masa dia kat nikah tu. Aku terima akan nikah pada. Maksudnya macam ni. Pada saat ini. Dosa anakmu. Yang berada di atas kepalamu. Jatuh di atas kepala aku pula. Aduh. Jadi orang nak tanggung dosa anak kita. Lagi murah abang. Tak. Tapi janganlah saingi. Jadi kena biar amanah betul. RM8 ikan embung RM12 kilo. Allah lalu. Tapi jangan terlalu murah. Kena harga misli. Harga yang seumpama. Kena jaga semua. Masa kat nikah tu tak perlu dah tak salam dengan Tok Naik tu. Tak apa tu. Tak boleh begini. Tak apa. Tuan duduk sini seorang. Duduk di ujung seorang. Takut hak tukang pamnaku sama ketor di. Saya duduk kat jauh kat sana di minum. Tak iman di sini. Tak ada masalah. Tak payah salam sangat. Tak syarat nak salam. Dia ijazkan kubur lah mana. Asal payah-payah takut nak imam, pegang sehingga imam duduk atas belakang. Kalau tukang nikah tu, duduk bawah. Menatu kita hak pakai di suami anak kita duduk atas belakang imam. Pegang sehingga. Lewat nikah. Lewat tak ada masalah tu. Kita amanah ni. Jaga sungguh. Pasal kodi ni, dia amanah. Pasal amanah ni, Allah Ta'ala lintangkan bagi kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dia pun minta maaf. Pasal berat kerja amanah ni. Fasfaq mana, maka mencampak mereka itu akan amanah. Tak mau. Wahamala al-insan dan menanggung akan amanah oleh manusia. Manusia nak amanah. Tak ada masalah. Kalau kita boleh buat sungguh tak ada masalah. Contohnya, Nabi Yusuf. Diminta dengan kerajaan Mesir dulu. Kerajaan dulu, zaman mereka Nabi Yusuf dulu lah. Dia nak jadi Menteri Pertanian. Boleh. Pasal dia memang wajar, layak jadi menteri itu. Pasal dia boleh memerintah nak pembahagian harta-harta makanan-makanan ni. Boleh. Dia layak. Dia amanah tu. Tak ada masalah. Pasal manusia ni Allah Ta'ala kata innahu kana jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni adalah manusia ni zaluman, zalim, jahula, lagi jahil. Dengan amanah. Takut. Pasal itulah kita kalau jadi qadi, dia amanah. Pasal ni hukum syarak ni. Sabit di sisi qadi. Pasal tu hikmah. Pada tetap kita tengok bulan Ramadan dengan seorang saksi ni pasal apa hikmah. Bulan lain tak jadi. Bulan Ramadan tak jadi dengan seorang saksi kan. Seorang saksi yang boleh kata dia tengok bulan Ramadan. Jadi dia pun naik saksi di atas qadi. Qadi kata ya, aku terima saksimu. Maka umat seluruh hak dia mereka oleh qadi ni, maka wajib kena puasa. Hikmah ni apa? Pasal ada orang masa nikah dia ada taklid. Lama sekarang ni ada taklid nikah kan. Kalau dia tak bagi nafkah apa gini-gini, ya tu. Pasal zaman dulu tak ada. Tapi dia taklid lain. Digantungkan nikah dia. Contoh dia kata, kalau masuk anak bulan Ramadan, maka bini aku tercerai tolak satu. Jadi di sinilah, maka tak kena. Jadi kalau satu orang yang tengok anak bulan, tak masuk hak ni, hak kata taklid. Kena mesti dua saksi. Tapi pasal apa hak dalam bulan Ramadan, dia tengok bulan saja, dan ia mengikut dengan bulan Ramadan, seperti tarawih, seperti itikaf, sah dengan satu orang saksi.
Pasal nak memeliharakan puasa ni. Nak jaga puasa ni sungguh. Pasal tu soft tak si. Dengan satu orang. Nak jaga puasa ni. Nak memeliharakan puasa ni. Tapi dalam part lain, tak soft. Mesti tengok dua orang. Anak bulan. Mana dua orang lelaki tengok anak bulan Ramadan. Maka tergantunglah. Kalau dia kata dia taklid. Cerai bini dia. Masuk bulan Ramadan. Dengan dua orang tadi. Maka jatuh pada anak bini dia. Kalau seorang tak jatuh. Tapi nak sah kan. Kalau kata seorang hikmah ni. Mana kita nak jaga bulan Ramadan tu. Biar jadi sungguh. Tapi sabitlah di atas orang tengok tu kena. Tu kena jaga ni kodi ni. Pasal nak amanah. Pasal kodi ni. Ada 3. Al-Qadha tu salah satu. Bermula orang yang menghukum. Tok Kodi ni salah satu ada 3. 3 orang ciri ni. Isnani finnar. 2 dalam neraka. Nak jadi Kodi. Takut. Ada dalam kitab Isyarul Ibad. Dia cerita orang jadi Kodi ni telinga dia busuk. Hak baik tu. Mana hak orang yang Kodi ni sebelah kaki ke neraka, sebelah kaki ke surga. Takut sungguh. Pasal amanah. Wa wahidun fil jannah. 1 dalam surga. 3 orang Kodi, 2 ke neraka, 1 ke surga. Rajulun arafal haqqa. Mana satu orang lelaki yang jadi Kodi, dia tahu perkara ini sebenar sungguh. Faqadarihi, maka dia qadha, dihukumkan dengan dia sebenar. Kalau benda ni macam ni, maka dihukum macam ni. Benda ni kena macam tu, dihukum macam tu. Tu Kodi tu. Bahawa fi jannah, maka Kodi ini duduk dalam surga. Mana Kodi ni kalau kata betul dihukum dengan perkara yang bersangkut paut dengan perundangan Islam menunjukkan benda ni betul, maka dihukum pun dengan betul. Memang betul dulu. Kita tak tahu lah, kita wafi anfusikum afala tubsirun. Dalam jiwa kamu boleh tahu seorang. Kamu tengok sendiri lah dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita kata aku boleh tak ada masalah. Aku boleh jadi bendahari. Mana? Tentu. Kita boleh. Tapi belum lagi. Baru kita kata boleh baru. Tapi dah tak ada Kodi, kita latih dia contoh. Memang tak ada masalah tu. Dah tak ada bendahari lain semua cak ayah semua. Dia seorang lah. Ayah boleh dia harap. Mana tak kaya ni? Dia tak ada semua ceng. Dia tak mahu saya tak. Memang saya tak mahu semua ni. Tapi dia orang nanti. Tak kena ambil. Itu pilihan Allah Ta'ala. Kita tak mahu. Tapi orang latih dulu. Tak boleh. Tapi kalau boleh pada hari itu, jangan orang susah. Orang kaya kok. Pasal pegang duit banyak-banyak ni. Tu ada. Jadi Kodi ni dihukum dengan yang sebenar. Pada syarat Allah, pada perundangan Allah. Maka dia duduk dalam surga. Wa rajulun arafal haqqa. Dan satu lagi Kodi, dia tahu benda yang sebenar. Falam yakdi, maka tidak menghukum ia bihi dengan sebenar tadi. Fajara bil hukmi, maka berjalanlah hukum Kodi tadi dengan perkara yang tak sebenar. Fahuwa finnar, maka dia duduk dalam neraka. Dia tahu benda itu sebenar. Dia diam. Perkara yang sebenar. Dia tak mahu cerita perkara yang sebenar. Dia menghukumkan dengan perkara yang tak sebenar. Sepatutnya benda ni kita buat macam ni. Dia tak hukum benda tu macam ni. Dia hukum macam tu. Lain daripada benda yang sebenar. Dia tahu. Dia bukan jahil. Dia menghukumkan dengan perkara yang tak sebenar. Maka dia duduk dalam neraka. Dua lah. Ada neraka. Hak ni kita ni. Kodi. Tak dilatih. Hak yang hak lah kali.
Wa rajulun lam ya'rif. Mana satu orang lelaki dia tak tahu al-haqqa yang sebenar. Faqadha lin-nasi, maka menghukum bagi manusia. Dia duduk sembang kedai kopi, dia tak kerti mana. Ngaji tak apa. Ngaji orang ngaji berapa ustaz ah. Tak mari-mari pun. Tapi cakap pasal agama, undang, lundong, dang-dang. Apa jenis ni bunyi muzik habis. Oh hebat. Hak ni sifat ni wujud. Hak ni cerita buat. Takkan. Tapi dia tak tahu. Ngaji tak. Dia bubur gitu. Dia tak tahu perkara dia sebenar. Dia pakai diri, pakai akal. Kalau pakai akal hukum Allah Ta'ala, pasal apa kita nak semayang? Basuh muka, basuh tangan. Sapu kepala, basuh kaki. Pasal apa? Pasal mau basuh air semayang, pasal dengan kentut. Kalau kentut, ambil air semayang, basuh punggung apa? Tak. Pasal punggung. Belok, pasal semayangmu. Jadi nak ambil semayang, basuh punggung lah. Itu bukan boleh pakai akal. Memang dah perundangan dia macam tu. Tak boleh pakai akal segi hukum. Patutnya kentut. Relax lah. Kentut lah. Lepas tu, nak ambil semayang kan? Basuh punggung lah. Basuh semayang lah. Ke ada orang tunggu lah. Tak iman nak ambil semayang. Tak iman tengok lagi, tak iman lagi. Tak iman mau ambil semayang lagi. Tak tu tadi ada, tunggu depan tu. Bahagian tanya. Ada ahli kita latih, ahli datang kuasa, satu orang kita latih dia, duduk depan pintu, tanya Tok Imam. Tok Imam, mau ambil semayang lagi. Tak ada orang tanya, Tok Imam semayang ni. Tok Imam mari duduk. Allahu Akbar. Kita pun Allah. Kita tahu Tok Imam ambil semayang. Tak tahu pun, betul tak? Tapi kita semayang dulu. Tak ada orang tanya. Tok Imam duduk lah. Tak ada. Ada ayam ni main. Tak ada kita tak tanya. Lepas tak dia pakai akal. Lepas tu dia kata lepas semayang tunjuk kita malam Jumaat. Tunjuk sedah. Tak lah kita sedah. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia memang tutup kepala. Allah dia kata. Kawin lupa mandi junub. Betul. Kita macam mana? Betul. Mu kan? Mu orang punya masa. Memang terbalik. Memang kalau lupa mandi junub jangan kita kata makmum lah. Tak kira mandi saya mandi. Memang junub. Jangan kalau boleh beri cepat-cepat. Beri. Balik umum. Mayang subuh. Tak ada masalah. Makmum stop. Patutnya tak pakai akal, tak sah habis. Pasal tak iman tanggung. Padahal tak iman tak sah. Tak boleh pakai akal. Tak iman tak ambil semayang. Tapi jangan masalah tak iman ada taik cicak kat kaki, tak legur. Relax semayang. Maksudnya dia kata, dah cicak, kita tengok dah. Apa tak biar tu. Dalam bab hadah-hadah yang tertulis. Mana kita tahu Tok Imam? Tok Imam kalau nak subuh ni dekat kami, takut Tok Imam lupa mandi junub. Ada. Tok Imam pun buat dalam ni, dalam masjid, pakai speaker. Malam ni, saya Tok Imam nak subuh bini saya. Esok tunggu takut saya lupa mandi junub. Aduh. Kada Tok Imam. Tak tahu Tok Imam ada cerita habis. Orang belum bagusnya Tok Imam. Malam ni pakai berjamaah, makmum-makmum yang ikut imam tadi, semua diri ni. Tak saya ikut imam. Tak boleh pakai akal. Tak boleh. Pasal hukum, kena ikut sungguh. Kena ikut hukum yang ditetapkan. Pasal kita di sana sembang ni. Kita tak tahu. Kita sembang. Kau cerita kau ni macam ni ya. Padahal salah. Pasal kita tak erti. Dia hukum ala jahlin di atas jahil. Dia cerita perkara yang dia tak tahu, dia jahil. Bahawa benar, maka ia dalam neraka. Kita takut ni. Kita sembang kedai kopi tu undang-undang. Mengaji lah. Tak mengaji pun. Tengok kita gitu jangan nak pandai-pandai tu. Takut orang pakai dengan apa yang kita cakap. Jadi, ni orang ni sesat lagi menyesatkan. Dia dah sesat, dia sesat orang lain.
Pasal itulah ada ulama kata, kalau kita dilatih Mongolia, maka dah zubiha biwairi sikin. Siapa-siapa yang dilatih jadi ketua, jadi apa, maka dah zubiha, maka sesungguhnya disembelih ia biwairi sikin dengan pisau yang tiada kelihatan. Jangan sungguh mana-mana, takut. Pisau dah tekuk di hakmu. Kalau kita jadi ketua, jadi apa. Pasal ni amanah. Mana pisau tu tak ada nampak, nak sembelih itu. Berjaga, takut sungguh. Mana yang kupak berlima lah. Tu kata kodi kena jaga sungguh ni. Jadi kodi kena buat yang sebenar. Dan tak dapat tidak mesti berkata kodi. Ini mesti kodi kata. Kalau dah ada satu orang kata, aku dah tengok anak bulan. Lepas tu kodi diam. Tak mau, tak tahu. Tak percaya. Tak mahu lagi. Cuma orang yang tengok tu pasti. Kita tak tengok tak ada muka ni moho dia lagi betul tu. Dia kata tu esok puasa itu wajib. Kalau dia diam dengan seorang kata, nama dia tengok mana pula moho dia cuma tak tahu. Bila ni percaya ni tak percaya. Orang tu ke pasti. Kita relax bawah boleh makan. Kita masalah. Mesti kodi itu kena kata. Telah sabit di sisi aku sehari bulan Ramadan. Dia kata macam tu. Pasal apa dia kata macam tu? Kerana dia percaya kepada satu saksi yang tengok anak bulan. Dia percaya, dia berhukum. Maka seluruh umat yang dihukum dalam pemerintahan dia wajib kena puasa. Atau berkata kodi telah aku hukum sabit sehari bulan Ramadan. Tak kira cakap macam mana. Dia nak menunjukkan mesti dia dah percaya dengan masuk satu anak bulan. Bulan Ramadan dah masuk dah, maka dia pun berkata macam tu, maka di bawah pemerintahan wajib kena puasa. Dan tiada boleh kodi terima. Mana kodi tak boleh terima, dan tiada boleh kodi hukum. Mereka kena berkata saksi yang melihat bulan itu. Kata apa? Aku naik saksi bahawa aku telah melihat bulan malam ini. Jadi Tok Kodi ini dia tak boleh nak hukum. Dan dia tak boleh nak terima. Kecuali yang boleh Kodi terima dan boleh Kodi hukum, orang yang tengok anak bulan tu dia mesti berlapar. Dia masuk depan Tok Kodi, dia buat kita masuk ke bulan Ramadan ni. Dia kata itu. Kodi buat sama itu. Dia nak kata, aku naik saksi bahawa aku dah tengok anak bulan Ramadan. Mesti lapar. Orang yang tengok tu, yang nak naik saksi pada Kodi tu mesti dia berlapar. Baru boleh Kodi tu terima. Atau baru boleh Kodi hukum. Hukum kata dah masuk dah bulan Ramadan. Syarat ni. Macam dia kata asyhadu anni, sesungguhnya telah naik saksi oleh aku. Ra'aitul hilala, telah memandang, telah melihat oleh aku akan anak bulan. Dia kata macam tu pada depan Kodi. Maka Kodi pun kata betul sungguh. Betul. Maka dia pun nak kata, aku percaya dengan katamu. Maka sabitlah di sisi aku anak bulan Ramadan sudah tiba. Mau jadi. Yang orang kena buat dalam diri itu betul dah tu. Kalau mu tengok, mu dia raja tu tak cerita lagi esok puasa. Dia kata lusa puasa. Tapi mu dah tengok dah mu sedang. Esok yang nampak tu. Langit dah nak bulan tu. Nampak. Maka orang yang tengok tu saja yang wajib puasa. Itu. Dan memadalah seorang saksi dengan syarat saksi itu Islam. Wallahu a'lam.